Hai korang, hari ni first content Melo. Mesti korang tak sabar-sabar kan? Melo dekat ni rumah aku. Sebelum tu Melo bagi intro dulu. Hari-hari makan telur, kentut pula bau telur. Kalau dekat sana tak ada telur, dekat sini ada Melo. Melo nak cabar diri Melo adalah tak menjerit dekat hantu-hantu dekat dalam tu. So berjaya ke tak Melo tak jerit dekat dalam? So korang kena stay tune sampai habis. Okay video ni? Jom! Belum masuk lagi. Korang tak masuk lagi. Saya dengan Aina. Aina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Korang stay tune, adakah Melo berjaya tak menjerit dekat dalam? Kita stay tune. Ui, ni apa ni? Jumpa kat dalam, okay? Lagi rumah hantu tau, bukan nak pergi dunia pari-pari. Tapi saya nak challenge diri saya supaya saya tak menjerit kat dalam ni. Harapnya tak menjerit lah. Okay, tengok macam ni korang, saya masih menunggu. Masih beratur ni. Beratur nak masuk dalam, nak scan tiket. Masih beratur. So korang tunggu je lah macam mana keadaan kat dalam. Korang, saya tak masuk lagi korang. Saya tengah beratur lagi. Lambat betul lah. Bad review. Bad. Ya, bad review. Kita tak masuk sebab apa? Tunggu member. Ya, kisahlah dia nak masuk dah sekarang ni. Lambat tak? Ada orang tengah judge kau. Ya saya. Korang, saya sikit nak masuk dalam. Tapi belum lagi masuk. Sabar korang. Sabar. Kita baru nak masuk tengah ni. Sabar. Bawa bertenang. Fans aku mau masuk. Tak menjerit dekat hantu-hantu dalam tu. Kalau nak jalan dekat kanan ke kiri, kita follow je. Kita follow je, okey? Jom. Jom. Aku belum apa-apa lagi, aku dah buat penuh ni. Jom. Uish. Cameraman hilang gila. Korang. Dia nyanyi. Pergi Dina. Wow, dia hantu menyanyi korang. Ewa. Thank you. Oh, dah. Ya, jom. Dia macam tak mesra alam. Okay, korang, saya nak masuk rumah hantu. Tapi kat dalam tak boleh record. So kita akan end sampai sini. Nanti korang, saya jalan-jalan lagi dalam ini, okey? Jom. Okey, sekarang ni saya tengah nak masuk rumah hantu yang pertama. Oh, macam buat lah. Oh, you are Barbie. This is a big Barbie. Wow, what dance?
Oi, okey okey. Penat mengah-mengah. Kita pergi masuk Bye bye. Bye bye to kamera. Okey. Melu ke? Melu. Bukan melu. Bukan. Yang kan melu. Mana dekat mana tu Pino? Bukan. Terus sikit lah. Melu. Melu siapa? Oh, melu siapa? Awaknya tu apa? Awak bomoh. Boleh tak bomohkan seseorang? Tapi saya dah besar. Boleh nak tengok sangat dia. Itu awak kena ingatkan. Allah terbakar. Aku yang terbakar. Awak boleh bye-bye. Saya lah Melu. Nanti boleh tanya pula. Dia dapat geli-geli. Saya tergelit dah kaki ni tadi. Duduk dulu. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Mengah lah, mengah. Boleh tak kita end je konten ni? Mengah. Ni baru rumah hantu yang pertama. Saya tak tahulah rumah hantu yang kedua macam mana. So korang stay tune je, okay, konten ni. Jangan tanya rupa saya dah macam mana. Memang dah buruk lah. Memang dah buruk. Untuk konten ni je. Untuk korang yang nak sangat konten. Okay, stay tune. Rumah hantu yang kedua, jom. Baik korang, sekarang ni rumah hantu yang kedua. Saya nak masuk rumah hantu karak. Hantu Melayu lagi. Jom. Kat sana. Takut. Mungkin ada penanggal, mungkin ada Volkswagen. Kita tak tahu. Kat dalam macam ni. Okey korang, sekarang ni rumah karak, hantu karak full, ramai gila orang. Kau tengok belakang, pusing belakang. Ramai gila orang. Jadi kita orang decide untuk masuk rumah kum. So dia macam rendah sikit lah, pendek sikit jalan dia. Dia dah daftar jadi hantu lah. Hantu Magna. Jom kita masuk dalam. Tapi aku nak naik benda dah ni. Sumpah aku nak naik benda dah ni. Aku nak naik orang. Tapi tak tahu lah boleh record ke tak. Aku cuba okey. So naik dulu. Sekarang ni kita nak masuk yang belakang ni. Tak tahulah rumah hantu apa. Jom kita masuk. Hantu Cina. Jam. 1, 2, 3. Saya satu je boleh buat. Kalau banyak-banyak kali penat. Bye-bye. Share. Takut lah. Bye.
Aku ni salad. You know salad? Can I touch your hand? You blushing ah? Dia blushing kan? Bad attitude, bad attitude. Ni, bad attitude. Okay, bye. Don't. Aku pun nak berbunyi sebenarnya. Biasa je, tak takut mana. Biasa je. Bye. Bye. You want to follow me? Bye. Okay, I'm scared right now. Okay, stop. Berhenti. Yes, berhenti. Hai tu kamera. Ada hantu lagi. Ui, that is your anak ke? Oh, your anak. Oh, sekejap tu. Itulah aku dah anak dia pula. Thank you, bye-bye. Wah! Dia punya. Tak ada shooting lagi? Shooting new. Wah. Oh. Na. Cuba cakap dengan aku ni. Hai. Wah! Dia keluar ikut celah weh. Kalau aku kau tak muat. Jom beratur. Alah biasa je korang tahu lah seram mana. Biasa je. Jauh sangat tu. Bye. Ramai pula friends kita. Okay, sekarang kita nak main benda lah ni. Cawan berpusing. Sebabkan rumah hantu banyak sangat, ramai sangat beratur. So tak apalah, kita main dulu, fun dulu. Nanti baru kita back to pergi. Dia akan pusing dan saya akan pening. Tu je. Dia pusing, saya pening. Dia gerak. Muka beriak dia muka. Boleh sekali. Wah. Mana? Weh, laju je. Sumpah laju. Weh. Aku kucing. Aku canai kata. Kepala. Orang memang rupa saya dah buruk lah sekarang ni, tapi tak apalah ada. Joker. Apa benda tu? Weh, tak lemas ke weh? Kau bernafas tak? Bernafas. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Oh, aku lain. Bye. Dah jom. Masuk dalam beratur. Boleh tak kita habiskan konten kat sini je? Sumpah tak tahu apa jadi kat konten ni. Harap-harapnya menjadilah. Muka pun dah tak macam muka dah macam belacan dah ni. Tak apalah, demi konten yang pertama, aku sanggup relakan jiwa kau. Okey, korang sekarang ni kita tengah beratur nak masuk rumah hantu. Aku tak tahu rumah hantu yang keberapa dah. Tapi sumpah scary gila. Kat luar ni banyak gila hantu, pasal hantu. Tak faham lah, betul-betul bukan hari raya, hari bulan puasa. Diorang tak ada record Tapi tak apa, kita masuk rumah hantu yang seterusnya. Korang, aku dah start pening. Inilah penyelamat aku.
Kau nak ke? Sumpah aku dah start pening. Asal kau ni? Betul? Weh! Suka macam tu lah. Supaya ada part ada JJ tiba-tiba. Okay, ni penyelamat saya dah pening lah korang. Main cawan tadi aku dah pening lah. Kita langsung romantis seterusnya. Kita tengok muka belagak dia, muka belagak. Oh, Mentang-mentang dah pakai baju JTT. sentik. Alah, kita kan promote, mana tahu. Mana tahu Next model. Mana tahu. Okay, kita masuk dalam dulu. Okay korang? Bye. Masuklah. Sekarang ni kita nak pergi masuk arah. Tadi sebab ramai sangat, so kita kena bergantung balik. Okay? So kesan cameraman saya dia kena mundur-mundur. So kita akan masuk record belah kat dalam. Okay, jom. Korang tahu tak, aku nak masuk rumah hantu ni tak nak beratur, tapi kena beratur juga. So lebih banyak beratur daripada ditakutkan. Tuhan ni, ya Allah. Jaga ayah. Pergi kanan lighting ni susah ni. Yang ni kan nak masuk lagi. So kita pegang tali pula. Pegang tali. Jangan salah pegang tali pula. Pegang tali yang disediakan, okey? Okay, jom. Okey. Sekarang ni mungkin Melo nak main game yang terakhir. Lepas tu Melo dah tak larat dah. Melo nak tidur dah. Benar. Sumpah penat. Aku dapat air ni. So aku dah tak larat dah. Aku dah KO tadi. So kita nak main game air. Kalau tengok kat sini. Betul kat sini. Ada dekat air tu. Lepas tu Melo dah nak end lah. So ni this last game lah. Lepas tu dah end. Okay, jom. Okay guys, let's go. Pegang. Korang, sumpah basah kaki aku. Wih, aku dah pening. Wih, sumpah wih. Sumpah. Wih, apa tu? Abang, tolonglah. Habis dah. Bye. Okay guys, itu sahaja konten kita pada kali ini. Jumpa lagi korang pada next content. Jumpa korang next content.